Phone order yang kau beli tu tak kuat pun, lama-lama dia akan tertanggal juga. Tak macam yang ni. Tekan button, dia ada motorized. Nampak? Ini suction dia. Tengah ni sensor dia. Bila dia kena kat permukaan, dia akan sedut angin dia. Tak macam yang lama kau beli tu. Dia kena tarik boleh sedut kan. So bila lekat lama-lama kat sini, dia akan tertanggal juga lama-lama. Macam yang ni, bila dia pakai motorized, kau letak, dia akan auto sedut. Tak payah nak tarik-tarik apa. Andai kata pressure dia loose, dia longgar, dia akan pump sendiri. Nampak? Dia akan pump. Bila aku tarik, dia macam terlonggar sikit, dia akan automatic pump. Dia sedut balik angin tu supaya dia lekat kuat. Selagi dia ada bateri, selagi tu dia akan melekat kat sini. Nak buka, tekan button ni, cabut. Dekat sini ada kabel charger type C. So kau kena charge lah benda ni. Bateri dia tahan lama. Untuk kedudukan dia pula, kau boleh tarik macam ni, boleh adjust lah ikut macam mana yang kau nak. Nak senang, beli casing ada magnet macam ni. Kau jangan lekat je macam ni. Buat macam ni, dia auto lekat. Nampak? Kuat tau lekat kat sini, kuat. Kalau dia tak kuat tu maknanya magnet kau ni yang tak kuat. Tapi magnet ni memang kuat. Kalau letak macam ni, dah tak jatuh dah. So senang naik kereta, naik motor pun boleh pakai benda ni. Asalkan tempat tu rata, dia boleh sedut, boleh suction. Macam tu, dia boleh lekat. So yang lama tu, yang pakai tarik-tarik tu boleh buang. Pakai yang motorized macam ni, auto sedut, melekat. Harga murah je, tak percaya kau check kat link bawah tu.